Universiti Teknologi MARA UiTM sekali lagi melakar sejarah apabila satelit nano keduanya berjaya dilepaskan ke orbit dari stesen angkasa antarabangsa ISS. Untuk menghantar data penderia dari kawasan terpencil tanpa sambungan darat. Kita menggunakan sistem IoT, similar application sistem IoT, di mana apa-apa data daripada bumi boleh dihantar ke satelit dan satelit akan hantar kepada ground station. Jadi dia ibarat penghubung lah ataupun postman yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Satu dunia dah nampak hasilnya. Di FKI inilah sebuah idea menjadi nyata. Di sinilah kejuruteraan sebenar berlaku. Bukan dalam satu detik, tetapi melalui ratusan keputusan kecil. Satelit hanyalah satu hasil. Yang lebih penting adalah mereka bentuk, menguji, gagal dan membina semula. Di FKI, penyelidikan dan pembelajaran berlaku dalam ruang yang sama. Seorang pelajar hari ini boleh menjadi penyelidik hari esok. UiTM 1 lahir daripada kerjasama merentas negara, budaya dan cara berfikir bersama rakan akademik dari Jepun, Filipina dan Thailand. Inilah realiti kejuruteraan hari ini, kerja merentas sempadan, budaya dan piawaian global. Dalam pasaran kerja yang dipenuhi graduan, perbezaan tidak lagi terletak pada sijil. Ia terletak pada pendedahan, cara berfikir dan keupayaan bekerja dalam persekitaran sebenar yang kompleks. Pengalaman inilah yang membentuk graduan yang bukan sekadar tahu tetapi bersedia. It all begins with choosing the right place to grow. Pernahkah kita terfikir siapa sebenarnya yang memacu dunia hari ini, daripada peranti pintar dalam genggaman hinggalah gengkrit tenaga yang menerangi negara? Di FKI, ini adalah legasi yang bakal anda bina bersama kami. Selamat datang ke Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM. Di sinilah idea mula diuji. Ada yang terus menjadi, ada juga yang perlu cuba beberapa kali. Jadi, apa sebenarnya yang boleh anda pelajari di FKI? Mari kita lihat program-program yang ditawarkan. Perjalanan anda bermula dengan asas kukuh melalui program diploma. Sama ada anda memilih untuk menguasai otak peranti pintar dalam Diploma Kejuruteraan Elektrik, Elektronik EE111 atau menerajui teknologi tenaga boleh baharu dalam Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa EE112. Di sini, anda mula memahami bahasa teknologi yang menggerakkan dunia industri. Apabila anda bersedia untuk melangkah lebih jauh, FKI menyediakan laluan ke peringkat ijazah sarjana muda kejuruteraan. Bagi anda yang meminati reka bentuk sistem dan strategi pembangunan, program seperti sarjana muda kejuruteraan elektronik EE222 dan sarjana muda kejuruteraan elektrik EE223 di Shah Alam akan mencabar kreativiti anda. Di Permatang Pauh pula, sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik EE212 menggabungkan kedua-dua dunia ini untuk melahirkan jurutera yang versatile. Bagi anda yang mahukan kepakaran aplikasi praktikal yang mendalam, ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan adalah jawapannya. Dengan pendekatan 60% amali, program seperti sarjana muda teknologi kejuruteraan elektrik dan elektronik EE260, elektronik industri EE211, pendigitalan dan automasi EE270 serta sistem pintar elektronik EE255 akan melahirkan teknologi yang mahir. Anda belajar untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar secara terus di lapangan. Kesinambungan ini melangkaui ijazah pertama, membawa anda sehingga ke peringkat sarjana dan Doktor Falsafah PhD. Di FKI UiTM, kami menyediakan ekosistem lengkap untuk anda berkembang daripada seorang pelajar kepada seorang pemimpin teknologi. Sertai kami dan bentuklah kedaulatan digital serta tenaga Malaysia. FKI UiTM, di sini, impian anda menjadi realiti.
Rina Zafira binti Yusri dari Java Offshore. Anda harus memilih Fakulti Kejuruteraan Kreatif UiTM kerana FKE merupakan asas kepada segala pekerjaan dalam bidang kejuruteraan. Daftar sekarang. Assalamualaikum. My name is Muhammad Amir Islam bin Razmi. I graduated from Faculty of Electrical Engineering, UiTM Shah Alam in 2010. And this is where I'm currently working with as a senior network automation engineer at SLB. Tahu tak, ada yang lagi susah. Kamu ada idea hebat nak ubah dunia, tapi kamu tak tahu macam mana nak mula. Di FKE UiTM, kita bukan nak score A dalam exam je. Kita nak foster entrepreneur leaders. Maksudnya, kita bukan sahaja nak pelajar kita pandai memasang litar, tapi mereka juga perlu pandai mencari peluang. Kita nak kamu menjadi pemimpin yang hebat, yang mampu menukar teknologi kepada inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Ijazah hanyalah sekeping kertas sekiranya tiada skill, connection, jati diri dan positive mindset. Itu yang kami bawa di FKE, yang membawa kamu menjadi seorang entrepreneur yang mampu bersaing di pesada dunia. Kamu jangan risau tentang kualiti program di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Program-program kami mendapat pengiktirafan penuh di bawah Lembaga Juruteraan Malaysia. Ini merupakan tiket utama kamu untuk mendapat pekerjaan di syarikat-syarikat besar sama ada di dalam negara bahkan juga di luar negara. Di samping itu, FKE mendapat pengiktirafan sebagai Premier Digital Tech Institution di bawah MDAT. Dengan pengiktirafan ini, pelajar-pelajar di bawah FKE mendapat akses eksklusif untuk mendapat peluang kerjaya dengan syarikat-syarikat yang berkolaborasi dengan MDAT. Nak reka bentuk chip, ataupun kamu nak menghantar satelit ke ruang angkasa, ataupun kamu nak menjadi pemimpin syarikat teknologi kamu sendiri, FKE lah tempat kamu bermula. The future isn't something you wait for, it's something you build. Jom sertai kami di FKE. Kami tunggu kamu di sini. See you in class.